Yumeni jangan melampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaya. Jadi baru-baru ini kita digemparkan oleh sebuah program yang akan dilaksanakan oleh Yumeni yang bertajuk Is Malaysia a Secular or Islamic Country? Okey, jadi forum ini untuk maklumat semua, sebelum ni telah dibatalkan oleh pihak HCP atas sebab panel yang dibawa adalah seorang figura yang sangat kontroversi dalam ilmu agama. Pertama sekali, PMIUM ingin menegaskan bahawa kami tidak sesekali menolak sebarang usaha ataupun program yang bersifat intelektual yang dibawa oleh Yumeni. Akan tetapi, forum ini mestilah selari ataupun panel yang dibawa mestilah selari dengan tajuk yang dibawakan, iaitu tajuk yang membincangkan tentang kedudukan agama Islam. Namun, seperti yang kita tengok dalam poster yang ditayangkan, pemilihan panel oleh pihak Yumeni dilihat secara jelas menunjukkan kecenderungan ke arah liberalism. Adakah sebarang agenda tersembunyi ataupun tertentu yang ingin dibawakan oleh Yumeni dalam penganjuran forum ini? Seterusnya, sekiranya pihak Yumeni masih berkeras ingin melaksanakan forum ini, kami PMIUM menuntut agar pihak Yumeni untuk menjemput panel-panel yang berautoriti, yang bersesuaian untuk membincangkan tentang kedudukan agama Islam dalam negara kita. Sehubungan dengan itu, kami PMIUM teguh berdiri mempertahankan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang telah termaktub dalam perlembagaan, iaitu Perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi untuk persekutuan di Malaysia. Dan kami Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya menolak sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk memperlekehkan kedudukan agama Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.